Sejak semalam, tular di media sosial satu rakaman video memaparkan seorang lelaki mengasari penunggang motosikal di persimpangan lampu isyarat Kota Shahbandar, Melaka. Dalam video tersebut, tanpa diketahui punca, lelaki terbabit secara tiba-tiba menghampiri dan menampar belakang kepala penunggang motosikal yang sedang berhenti. Memetik laporan bernama, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, ACP Christopher Patik berkata, kejadian berlaku sekitar jam 2 pagi Ahad lalu. Suspek dipercayai keluar secara tiba-tiba dari sebuah Toyota Velfire hitam sebelum menumbuk belakang kepala mangsa. Terkejut dengan serangan itu, mangsa bertindak turun dari motosikal dan menolak suspek. Beberapa pengguna jalan raya yang berada di lokasi tampil membantu, menyebabkan suspek segera masuk semula ke dalam kenderaannya dan melarikan diri. Dalam perkembangan terkini, polis berjaya menahan suspek berusia 25 tahun di Kota Shahbandar sekitar jam 3 petang semalam bagi membantu siasatan. Bagaimanapun, suspek kemudiannya dibebaskan atas faktor kesihatan. Motif kejadian masih dalam siasatan dan suspek dipercayai berada dalam keadaan mabuk ketika insiden berlaku. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Abi, masuk Abi. Pula bergaduh. Abi masuk. Dah Abi masuk.